Inilah Twin Cafe Surat 88. Oh, terima kasih abang. Abang kata Twin Cafe tetap di hati. Alhamdulillah. Bukan senang orang nak kata apa Twin Cafe kedai makan tetap di hati. Alhamdulillah. Terima kasih abang. Yang mana ada support Twin Cafe Surat 8. Hampa tengok kita berada di Sepah 4 depan Maybank, tempat baru. Twin Cafe hanya ada satu saja di tempat baru. Dulu kita ada di tempat lama, sekarang di tempat baru dah pindah dah. Hampa tahu tak? Nak dekat-dekat apa cuti sekolah ni, boleh main di Twin Cafe Surat 8. Bawa seisi keluarga main. Tempat duduk pun banyak. Lah ni pukul 3 lebih orang tak apa ada. Waktu lah ni kalau main orang tak apa dah. Tengah hari tu banyak ramai lah orang main. So saya nak tunjukkan apa yang ada di Twin Cafe Surat 8. Okey, di antara kemudahan yang ada di Twin Cafe Surat 8, buat tengok ni kita ada tisu setiap tiang 4 penjuru. Yang apa pakai tisu cara berhemah lah kan. Ingat orang belakang ada kok tu dah ambil betul-betul punya banyak punya tebal ambil kan. Pakai segala perlu saja sebab apa orang label nanti dia nak guna kat tisu. So betul kita ada ni free refill. Nak buah banyak warna buah, kalau habis nanti kita tambah cabai jeruk, cabai merah, cabai hitam. Okey, kemudian kita ada buah 1 cup, 3 air. Blender jangan lupa ambil blender ni free pun boleh. Cuma bagilah sumbangan sikit. Kat sekolah RM1 ke RM2 kan. Lagi banyak lagi bagus. InsyaAllah pahala di sana, harta di sana lah. Tengok. Mi kuah tulang rusuk kita RM35 saja harga dia. Telur sebiji kita bagi. Kan? Yang ni kena kalau tidak lena. Okey, mi kuah daging dah, mi kuah keting dah, mi kuah perut dah, semua dah. Okey, meja 23. Jom. Kira abang ni kau orang ni. Tu trailer abang tu pecah tayar depan kedai. Saya dah abang tadi kata. Oh, ni kau orang ni. Abang makan mi kuah tulang rusuk bang. Okey, kemudian kita ada sup sekok lembu. Pok panjang ada, sup pok panjang ada, lemak ada. Ada lemak, meatball ada. Tulang ada. Tulang mi kuah tulang pun boleh, sup tulang pun boleh. Tu ada awak keting kita potong siap. Pok tola dah potong siap lah. Pok tola. Sup ayam, sup gebok dah. Sup lidah. Dah ada sini nasi ayam. Nasi ayam roasted je dah. Nasi daging ayam asam pun ada. Ayam geprek dah fresh. Nak ayam goreng saja pun boleh. Sudah kita ada nasi goreng daging tertutup. Sehari-hari kita jual 300 pinggan ke 200 pinggan. Nasi goreng daging tertutup. Mai beramai-ramai di Twin Cafe Surat 8. Masih banyak mana ada support Twin Cafe Surat 8. Kita buka daripada pukul 10.30 pagi sampai pukul 10.30 malam. Hari Khamis je kita cuti dah. Kita berada di Sepah 4 ni. Kasih sampel jangan lupa.